Formula ini juga kita telah gunakan untuk pelantikan di agensi-agensi utama seperti komposisi keahlian di dalam lembaga penasihat PDKL, lembaga pengarah Perbadanan Kerjaya, lembaga penasihat dan lembaga pengarah Perbadanan Labuan, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru malah turut diperlukan juga di Yayasan Layanan Bersifat. Justru saya nak sebenarnya menolak sekeras-kerasnya beberapa pandangan dari setengah-setengah pihak yang mengatakan bahawa perpaduan antara parti di dalam kerajaan Ramadan ini tidak lagi berfungsi di wilayah Ustaz. Itu sama sekali tidak benar, tidak betul, kerana kita di bidang kerajaan dan hubungan dengan Barisan Nasional misalnya dan semua parti-parti komponen, memang saya berurusan secara langsung dengan semua parti. Contohnya kalau untuk Barisan Nasional saya berhubung terus dengan Sri Hari sebagai pengurusi hubungan Barisan Nasional atau UMNO. Jadi untuk Sri Jo pun sebenarnya rakan ataupun sahabat saya, sahabat kiri saya dalam kabinet tinggal sebelah kiri saya. Jadi alhamdulillah walau bagaimanapun pelantikan ini saya akan laksanakan dengan meneliti dari sudut merit dan juga melalui proses tabisan. Di bawah kerajaan Madani ini kita tak boleh lagi meletakkan merangkap dalam kepombong pemikiran nama. Kalau mungkin kita merasakan bahawa kita kebahagiaan, maka kebahagiaan atau keperjuangan mesti menjabat jawatan-jawatan penting, contohnya dalam pengarah, MPP dan seumpama. Pada saya, merit memainkan peranan yang lebih penting, should be number one. Dan saya sebut semua ini kerana saya mahu saudara-saudara